stop scrolling sebab melalui video ni saya nak bagi 10,000 ujian darah free untuk korang semua. Jadi you all kena tengok video ni dari awal sampai akhir dan share siap-siap kat semua orang sebab nak kongsilah manfaat ni. Macam ni tau guys. Obesity kat Malaysia ni dah makin lama makin mencanak-canak. Maksudnya makin ramai yang akan kena diabetes di masa hadapan. Masalahnya kita semua tak tahu kita akan dapat diabetes ataupun tidak. Sebab bila kita buat ujian darah cucuk kat ujung jari yang kat klinik tu, bacaan dia normal jadi kita rasa kita tak ada kencing manis, normal. Sebenarnya untuk kesan diabetes dari awal, kita kena kesan pra-diabetes. Sebelum diabetes dah kena kesan. Untuk mengesan pra-diabetes, kita kena buat ujian darah HbA1c ataupun nama dia glycosylated hemoglobin. Cu sebut. So macam ni lah. First, korang kena tahu faktor risiko masing-masing. Orang yang ada sejarah keluarga dengan kencing manis ataupun mereka yang berusia 35 tahun ke atas ataupun yang overweight. Kita semua berisiko untuk pre-diabetes. Tapi jangan risau. Pra-diabetes adalah keadaan yang reversible. Boleh ubah balik dengan syarat kena bertindak awal sebelum ianya menjadi diabetes. Jadi, kalau korang ada salah satu dari faktor risiko yang saya sebut tadi, korang boleh pergi ke Alpro Pharmacy berdekatan dengan anda, tunjuk video Dr. Mala ni dan minta diorang buatkan ujian HbA1c secara percuma. Korang tak payah bayar kalau anda adalah 10,000 orang yang pertama. Dekat sana, farmasis akan cucuk sikit dekat jari dan korang kena tunggu lebih kurang 3 hingga 5 minit. Lepas tu dah boleh tahu keputusan. HbA1c ataupun glycosylated hemoglobin ni adalah bacaan gula dalam darah untuk tempoh 3 bulan. Bukan sirap yang minum malam tadi ataupun puding raja yang makan kat kenduri. Bukan. Ia adalah laporan gula dalam darah kita untuk tempoh 3 bulan. Jadi, HbA1c memberikan kita maklumat tentang bacaan gula kita selama 90 hari dan puratanya. Bacaan normal sepatutnya kurang dari 5.6%. Kalau 5.7 sehingga 6.4%, maksudnya kita dalam pra-diabetes. Kalau bacaan korang dalam lingkungan ni, kena ambil tindakan awal untuk kawal gula dalam darah dengan lebih baik dan cegah diabetes. Yang pertama, kena jaga pemakanan dan cakna pengambilan gula serta kalori. Yang kedua, kena ubah gaya hidup dan yang ketiga yang paling penting, kena kawal tahap stres serta kualiti tidur. Selain daripada tu, kita juga kena track berat badan serta BMI selari dengan kita track tahap gula dalam darah. Anyways, kat Alpro Pharmacy tu nanti, pegawai farmasi yang bertugas tu, dia akan tengok keputusan darah you all dan terangkan maksud. Kemudiannya menyarankan langkah yang terbaik untuk penjagaan kesihatan anda, terutamanya pengawalan gula tu. Jangan tunggu lagi. Ajak kawan-kawan pergi outing ke Alpro Pharmacy berdekatan. Dapatkan ujian HbA1c ini secara percuma dan ketahuilah status kesihatan anda secepat mungkin. Hopefully, kita semua boleh cegah diabetes dengan pilihan yang lebih sihat dan langkah awal. Kempen kesedaran pra-diabetes ini dibawakan khas untuk anda oleh Alpro Pharmacy dengan kerjasama Celoteh Dr. Mala. Alpro menentang pra-diabetes dan melangkah ke hadapan dan membantu.